Ning baru jala ni kakak. Lama masa dah kita duk tunggu kata bilakah wakil rakyat, bilakah puteng rakyat nak bersuara di dalam parlimen ganti kepada rakyat ni kakak. Tiba-tibanya ni kakak hari ni kita dah dengar wakil rakyat telah bersuara ganti kepada rakyat. Gapo dia, buku gapo, hak gapo ni kakak. Ni, hari ni hamba pergi buka tengok katanya ada salah satu orang wakil rakyat yang bernamanya Sahib Muhammad Al-Idrus, wakil rakyat kawasan 5 Parti Pracacak ni kakak, di kawasan wilayah Petani termasuk Yakring dan juga Mayu. Dia telah bersuara ganti rakyat di dalam parlimen. Minta gapo dia ni kakak dia weh? Minta nak ada tempat semaya di atas kereta api. Oh, kita ni gak berasa mujur benar di kakak dia weh. Kerana lama dah kita duk fikir kata bila kau wakil rakyat nak kecek ganti kepada rakyat. Kerana belum pada ni kita duk kata apa kau wakil rakyat tak ada kecek langsung. Mungkin boleh jadi sebab wakil rakyat ni tak ada naik kereta api, dia tak tahu kau lagu mana. Tiba-tiba je di kakak hari ni kita bunyi wakil rakyat kecek lagu ni gak kita berasa mujur. Amo ingat adik kakak, zaman dulu ni kita naik kereta api acak kali benar. Jak di Sungai Golok nak boleh ke Sapa Bakok ni ke hampir masa 24 jam kali waktu semaya dekat-dekat dengan 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan juga subuh. Ada setengah pada setengah ni ke adik kakak siapa kau kena putus luput semaya. Sedangkan kita orang Islam walaupun duduk mana kena semaya, nak maya dalam keadaan mana sekalipun kita kena semaya adik kakak. Tetapi dengan kita ada setengah pada setengah duk berasa kata susah payah nak maya ni, siapa kau putus semaya, rela sengaja putus semaya ataupun ada setengah pada setengah kata nak pergi qada ganti dan sebagainya adik kakak. Tapi bagi kita ni hop eseng nak semaya ni adik kakak, kalau kita pergi dengan saing kita, lebih-lebih lagi kalau naik kereta api kelas 3 ni adik kakak, Allah berasa menaling benar. Tempat kita duduk kadang-kadang kena sumak oleh demo. Kena terak oleh demo lagi. Sebab apa nama? Kelas 3 tak kena royak. Cuba adik kakak bayar ke ikut pion nak mari duduk lah deh. Kalau hak duduk di kelas 2, kelas 1 tu lain kira sekurang-kurangnya semaya tempat sendiri, tak ada orang mai ganggu. Amo ingat dulu adik kakak. Tempat kita duduk kelas 3 nak boleh ke semaya ni kan, kalau kita pergi dengan saing kita 2 orang tu berasa hingga sekurang-kurangnya kita boleh minta tempat saing kita. Tapi kalau kita pergi seorang ni adik kakak, Allah berasa segan malu, kerencai benar nak minta semaya tempat demo. Takut kita ganggu sebab demo duduk sedap seni. Amo masa ingat zaman tu adik kakak. Ya tempat Tok Cah, dan tempat Tok Cah ataupun Sami ni ya ada tempat privacy. Tak boleh orang lain nak pergi duduk bagi di tempat dia. Maka satu ketika kita nampak tempat Tok Cah, kita pergi minta tempat Tok Cah nak semaya. Dia beri adik kakak, dia beri kita semaya. Tu dia. Maka hari ni adik kakak kita bunyi wakil rakyat kecek di dalam parlimen ni adik kakak, Allah hamba berasa mujur bangga ganti kepada rakyat. Sebab gapo? Ada dah weh. Wakil rakyat bersuara ganti kepada kita dan supaya nak minta tempat semaya. Tak ada nok besar kali adik kakak. Kita tak ada nok satu boki kali. Kadang-kadang kita tengok robot kereta api setengah pada setengah tu siapa kat luar satu boki tak ada orang duduk gapo pun. Ni kita tak ada nok satu boki kali adik kakak buat jadi tempat semaya. Sekurang-kurangnya kalau ada sebucu tak apa dah. Luah sembik panjang lebih kurang 2 meter untuk mudah nak sujud dan rokok tu tak apa dah adik kakak. Maka kita harap berjayalah apa yang wakil rakyat yang bernama Sahib Muhammad Al-Idrus telah bincang di dalam parlimen. Kita berharap pihak bertanggungjawab beri kelulusan ataupun anumat permintaan dengan adik kakak. Kalau beri kelulusan, insya-Allah kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu taala dan marilah sama-sama kita berdoa semoga apa yang telah diberi pengusyuran oleh wakil rakyat seorang ini berjaya dengan secepat bangatnya. Kalau sekiranya diberi kelulusan, kita orang Melayu, kita orang Islam, jangan duk dakwa kok selah kata tak ada payah, tak ada tempat nak semaya, payah nak semaya. Kita pergi kena semaya adik kakak. InsyaAllah kita pakat pergi semaya belaka. Kalau sekiranya ada tempat semaya adik kakak, jangan kita duk lepas kosong lagu tu. Nanti dia katanya, kita widah tempat semaya demo, buat duk tinggal kok akhir sekali minta tempat semaya, demo tak berilah adik kakak dia dah. Marilah sama-sama kita berdoa, semoga apa yang telah diminta oleh pihak wakil rakyat seorang ini berjaya dengan secepat bangatnya adik kakak dia dah. Akhir sekali nak royak kepada adik kakak, kalau adik kakak nak beli laptop, notebook tangan 2 ataupun nak beli printer, ingatlah kepada kedai IT Com Service di Yakrangnya 5 wilayah Patani adik kakak, dekat-dekat dengan pejabat daerah ataupun Tiwakan Amper, hampir dengan Tanakan Islam adik kakak dia. Kita nak beli dengan jumlah banyak sikit pun boleh, walaupun tangan 2 tapi kualiti seperti tangan 1 adik kakak, harga murah, layannya dia ni begitu hebat sekali. Walaupun kita beli dah, kalau ada masalah ke mana kita minta kecek kira dengan dia pergi bercara dulu terhadap kita
kita lagi adik kakak. Jangan lupa adik kakak nak beli komputer laptop tangga 2, ingatlah kepada kedai IT Com Service Jack Rangnya 5 wilayah Patani.